Saketer lah, keluar lah saketer. Gaya apa ya? Abang nak ngopi ya? Buat air pula. Biar abak aku sedang kau mencari apa market merah. Yang nak mandi dulu. Tu kami ajak patang nampak suruh kubak nak kubak. Tu tampil nampak rusak nak pelok lah. Bawa ke tebik sidi ke dia. Nak luar besi ya, terambas lah. Nak besi ya. Ibu biar dah abak santai. Tapi abak nantang kau biar air kalau masalah perairan gua. Tapi abak tak apa. Bakteri air. Tentang tersinggung air abak. Kosong satu. Besok dia berisi. Tak ada berair lah. Bolehlah sebentar abak lah. Beku lah abak. Tolonglah abak buat air lah. Nak pandai dia biar air dah abak. Biasalah lebak tolong abak. Tuhan pandai, anak pandai, makan, minum, itu pandai. Tapi nak tu buat cai dan dari dulu je lah siap biar air. Berjanji abak balian api abak. Dia tolong abak masak, dia tolong abak ke sawah, ke ladang segala macam. Kalau balian api tu habis hari dia main api. Gitu. Abak jual abak lah. Tak payah ke Malaysia, pergi merantau pula ke Jawa. Nak tahu dia pun rasa hidup. Pergi ke Banten, ke apa semua macam. Nak ke Australia, Pak Entan dulu, saya nak Pak situ. Berlayar sebelah, berlayar lah. Tidak ada yang pandai cik. Abi hari dia mana? Abi. Ini Pak, tolong abak lah. Tolong abak lah. Baiklah tolong abak, jangan maduk je lain ya. Bak deng aku dia nak pandai masak air. Ku bala cara memasak air di tungku ku. Cara untuk api. Ku payah main don api je tungku. Suruh dia ada bak lah. Agak lah. Barik dingin kopi gua. Buat kopi. Ini nak hidup api dah ni dia bak. Payah hidup api kan. Tu adalah barang-barang ko tengok hitam. Payah nambung dah. Maka dipelajari. Segala sesuatu tu pelajari beraja awak. Nah, beraja awak. Laiku kadang tak ada nak pandai cik yo. Mai duk naik tak pandai, bertanak tak pandai, masak tak pandai. Tuan yang pandai. Galak awak. Cemburuk berangin. Kini urus parak tu sado ya. Tu ada anak lado tu. Tanam anak lado tu sado. Yang harus pandai awak lah. Harus pandai awak ya. Segala ke sado segala tu ada bibit kerambi dulu tu 30 batang. Tanam itu sado. Lado tu duluan. Nah, sudah itu tanam-tanaman awak na lado tu jago. Jangan dirusak, jangan sampai dimaliang orang. Kau nak nakal banyak nak gaya awak. Oh. Apa kapaya ka apa murah panih? Ada nang apa urus. Beli awak. Tapi apa ketua penyuluhan sama wereng? Kamagi materi Pak murah panih. Kok durian, kok coklat, kok karambi itu jago sado jangan sampai diambil doang. Pokok tanam-tanaman awak lah sado lah. Yo wak.
Memang jago san lain dak lur. Kau bak ke moro panel nah. Kemana ada di siku kah? Nang gadeng kaku siku. Bagai saya nanya suri-suri. Leh, ku nak tidang ni. Ada. Ha? Ada. Wah, kau nyusuri nanam ladu dah buat dah. Aduh. Baca ruan. Ha? Mana lah leh? Dia baca ruan nanam ladu lah, pandai cara nanam ladu. Cara menanam ladu nak pandang nah. Tak. Dia hantar saya ke tanah tu, tanah hidup nah. Dia hantar sah. Jadi cucu tu baca tu menanam ladu nah. Saya mudah tu. Semudah itu nah. Saya simpel tu. Dia simpel tu menanam ladu nak pandang nah. Hantar saya ke tanah. Ya. Ku tentang rambi dan tanah ni. Aku biasa saja dengan. Batang rambi nang gadang tu. Iyo. Orang biasa nak buah ke rambi tu nak tanam tu orang. Dia nak pindang ke rambi dia. Sampai mana di daerah sini tu dia pindang ke lapang lah itu. Tu dia nangkep betang-betang menanam leh. Baca tu dia menanam leh. Seorang mana? Seorang bah tu mirami. Mungkin ke seorang tu menanam itu sana. Tu mirami mangkep kian. Dah tangkep dah sekarang tu kerambi. Tu kelak salah. Salah. Sah. Kelak dan. Lelak dah ambil madak. Ha? Lelak dah ambil buka mah. Dah ambil dia dah. Lelok lah ambil bawah jalan tu lah semudu tu lu. Mudur batu lah kunyang bawahnya. Ha? Bawahnya kunyang pak dah. Kunyang apa ambil dah tu. Nak ambil eh? Tak apa ambil dah tu mudur salah yang kau masak tu nak lemak dak. Kalau masak warna je nak lemak dah. Oh tu. Tak ni cak lah. Tak ni Yalah. buka ni cak. Pokat kan mau kah? Coklat eh? Biar. Pula. Berarti di sinan manis meh. Siku justru iku manis dak. Kalau nyala masak warna nyo masam. Masam. Ya, iku nak manis. Wah. Ambil sedua. Luruk sah dole nak. Ambil sedua. Dia kena ambil iku eh. Iya. Banyak. Ambil sedua. Tu. Ambil durian nak lah. Ah, matang dia lah. Tu ah. Ah, laki lah. Lah. Matang dia lah. Jom lah. Yo. Tu datang. Wah. Jom lah. Nyo main steam tunggu ni. Ha? Pak tunggunya jatuh. Sampai jatuh. Tunggu habis lah. Riak menunggu. Dak nak mungkin nak tunggu dulu. Ha tu. Rimbek main nah. Rimbek tu nah. Jauh batu lah. Rimbek main batu nah. Tak. Rimbek tak. Rimbek batu. Tua. Dua buah tua. Nah, elok mana masak nak tak? Rimbek tak. Rimbek tak. Wah, tua ni dia nah. Pak Mak dah. Ya lama. Buah kau ya lama lain-lain rasa ke tiku-tiku mudu apa ya? Itu cik dia kan tadi. Nak tunggu jatuh bilunya ke jatuh dah. Nyo durian tu barimbai yang mana? Baru jatuh sana. Coklat kan manis dia nang dah. Ya manis. Kok masak mah? Ya, Pahit lah. baik dah. Pahit je lah. Lah pelan dah. Pisang sana dak. Tu pisang sana. Dah pisang empat dan. Ambil tak adalah. Dah. Jalan itu pisang anak lu. Mana dulu sekadang itu mah. Kasar-kasar. Mudu bana dulu nah. Tidak bersalah dah. Memang pisang separuh masak main ni dak. Ha? Pisang separuh masak main ni. Apa dah? Tak ada deh. Alah, iyalah dulu rambutan yang radai dan berdian sangnya. Tak rambutan apa pisang sekatik tu. Bit lah. Aku pisang ah, sarancak ikut ni kecil mudu. Mudu tu main gini. Iku aku dok. Buah. Lo kadai mah mudu baru coklat mudu baru ah. Durian mudu wala bambi. Mudu tu nanko. Kecik sia. Cek Rio.
Le, anak. Hah? Bodoh bajua. Cadik babali ya nak. Baru bentuk kok kecil sia mudo tu rancak. Tungguan durian tu masak dulu baru diambil. Tungguan coklat tu masak dulu baru diambil. Buahnya ketika lah masak tu pahit rasulai. Kecil sia teori dari mana para jaka pilih ya bak sekolahan sari. Kecil sia ketika mudo rancak. Kok coklat kok masak dulu baru diambil, dijamu, dijual. Kok durian lah masak dulu baru diambil. Nah, baru dimakan kok ke dijual segala macam. Mudo itu matah tu. Bara sebodoh tu mana? Bara sebodoh tu mana? Siapa nama Jai? Yo. Rio? Iya. Anak Sipun? Wah, sipun. Dok, mesti pisang dok. Yo. Pisang sampiang tu? Ya. Kan mudo baru pisang tu. Nan separuh masak tu nak main. Oh wallah. Itu cucu tu baca tu mana nan ladu nang. Saya mudah tu. Semudah itu na. Saya simpel tu. Itu simpel tu nan ladu nak pandang. Antaan saya ke tanah. Ya. Kemudian tang karambi dan tanah tadi mah. Kadang. Kadang. Ladu ang tanah. Kemudian tang karambi dan tanah ni. Aduh biasa sih ni. Petang rambi nang kadang tu. Iyo. Orang biasa nak buah kerambi tu nak tanam tu orang. Dia ni bindang karambi. Dia ni bindang karambi ni. Kerambi tu balimpik-limpik ni acuk apa sini nak bindang. Biasa kadang tu buat tanam. Iyo. Orang nak biasa buah tu yang tanam kalau apa. Dia ni bindang kerambi dia. Sampai mana di daerah sini tu dia bindang ke lapang lah itik. Tu dah angkat batang-batang. Dia bindang angkat dengan lapang itik. Tu dia angkat batang-batang menanan leh. Baca dulu menanan leh. Seorang sana. Saya macam awak. Bambil lah nyok. Sebab fikir lah. Baca mana lawak. Nah. Coklat salah. Saleh. Cah. Tak den. Tak boleh ambil lah dak pula mepu mah la pu mah. Lapo pomah. Masaknya mudah lu. Tu heran baca lu nama apa ni. Tungguan durian tu masak dulu baru diambil. Tungguan coklat tu masak dulu baru diambil. Nyolah ketika masak tu pahit eh. Bodoh. Itu. Sorry bang. Saya tak galak. Dari dia ni. Ah? Masih pisang tak? Deh. Hah? Pisang awak mudo bau. Nyambi ya? Nan separuh masak nan. Oh walah. Deh. Sorry. Okay.